Allah jadikan kita Masya Allah hebat. Jangan kita rosakkan badan kita. Siapa yang berperanan ni? Sekali ada terselit tu, automatik je lidah pergi zoom ambil. Masya Allah. Tak adalah kita bagi arahan kat lidah tu, oi lidah kau pergilah, tu sumbat kau nampak lah. Tak ada. Peranan Masya Allah. Gigi semua ada peranan. Ada kerja dia potong, ada kerja dia hancurkan. Kita tak ada cakap, okey gigi ni kau nanti kau koyakkan ni, kau nanti. Tak ada, kita tak cakap pun. Lepas tu lubang hidung kita ke bawah. Siapa sini lubang hidung ke atas? Ada kan? Maknanya Allah jadikan kita ni cantik dah. Bila kita nak makan, kenapa Allah letakkan hidung tu di atas mulut? Kita nak ambil, tiba-tiba hidung pula basi ke apa kan, dia cepat-cepat hantar maklumat kepada otak hantar kepada maklumat kepada tangan, buang, jangan makan. Kalau yang makan tu slow lah urat saraf dia. Ini yang Umi Roh duk cakap, Kak Noh duk cakap, yang kadang-kadang kita tak pernah dengar ni, urat saraf slow. Orang lain laju pantas dia pergi. Jangan kita rosakkan tubuh badan kita, jiwa kita, perasaan naluri kita, diri kita ni. Lagi pula anak-anak ni, Masya Allah. Allah dah bagi kita sempurna dah, comel dah. Tak apalah, yang lepas tu lepas lah. Kalau macam orang kencing manis tu, masalah dia lah, selalu minum manis, so dia kena stop lah. So supaya juga kita ni, Allah dah pilih. Ini menunjukkan Allah sayang anak-anak. Boleh je Allah biarlah kau. Biarlah. Dalam keadaan Allah sayang ni, janganlah kita curik-curik nak keluar lari pula. Dalam keadaan Allah nak pelihara ni, jangan kita nak keluar. Allah nak jaga kita. Allah nak sayang kita. Mungkin kalau ada guru-guru dia cakap tu kasar sikit ke apa ke, sebenarnya dia sayang kita. Kalau sekarang you sayang kat adik, tiba-tiba adik balik sekolah rendah, dia ambilnya rokok, dia isap rokok depan you. You siapa? Ya adik, pandainya. Atau you peluk je, sayang adik kan? Isap lah. Betul? Tak ada kan? Tentu kita akan marah, betul? Marah ni kita benci adik kita ke? Tak, kita sayang.